Ya, assalamualaikum. Yang datang ya, siapa? Oke. Macam tu ya. Betul. Kena kongsi juga. Kamera you duk penuh. Bener dah. Okay dah. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Nur Syafiqah binti Tuan Khairul Hisam. Boleh panggil Syafiqah. Belajar dekat Ajeria tahun pertama. So, belajar. Nama universiti saya Universiti Jamiah Emir Abdul Kadir Ulum Islamiyah. Jurusan Dirasah Islamiyah.
Ya. Hmm. Biasanya kalau universiti saya, kalau luar daripada universiti tu biasa guna platform WhatsApp ataupun Telegram untuk berkomunikasi dengan pelajar-pelajar. Biasanya ustaz-ustaz akan share-share nota kat situ. Lepas tu kalau ada soalan-soalan pun dia akan boleh tanya dalam grup. Dia buat grup kat Telegram dan WhatsApp untuk komunikasi dengan pelajar-pelajar lah. Hmm, tu je. Macam biasa, kan saya kan baru habis tahun pertama. Jadi setakat tu platform WhatsApp dengan Telegram je lah. Kalau masuk degree tu banyak lagi platform yang diguna. Dan kalau saya tahu dia ada macam Google Classroom. Macam ustaz-ustaz akan share kerja-kerja assignment kat situ. Hmm. 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 Macam kalau AI ChatGPT tu boleh guna tapi tak digalakkan guna lah. Biasanya share-share ustaz kalau boleh cari kat kitab, pergi maktabah, cari kitab-kitab rujuk kat situ. Macam kalau guna AI ni dia boleh rujuk, ambil point. Kalau nak guna nak ambil dia punya apa, nak rujuk kat situ boleh tapi tak digalakkan lah. Hmm. Biasa saya guna. Hmm. Hmm. Biasa saya guna dua tu je lah. Yang ChatGPT dengan Gemini tu. Tu je lah. Okay, saya nak tanya. Boleh ulang? Maksudnya macam mana tu? Ah. Hmm. Biasanya saya jarang guna. Guna biasa kalau saya pergi maktabah je guna kitab-kitab kat sana sebab Jamiah dengan Iqamah dekat je. Jadi banyaknya guna dekat apa dekat maktabah je lah sehari. Jarang lah kalau guna kat digital.
Betul. Hmm. Kalau sini jarang. Seni-seni pun saya rasa sebab jamiah dekat sangat dengan Iqamah. Jadi apa-apa senang nak cari dekat maktabah. Maktabah macam-macam buku ada. Hmm. Boleh ulang balik tak soalan? Hmm. Oh, biasa kat sini saya rasa jarang guna Google Meet. Kalau nak komunikasi pun macam soalan awal-awal tadi, biasa guna Telegram dengan WhatsApp je lah. Kalau nak tanya apa-apa pun memang guna Telegram dengan WhatsApp. Saya rasa jarang guna Google Meet. Oh, yang tu saya tak pasti sebab saya baru tahun pertama kan. Jadi tak guna benda tu. Kalau tak apalah. Tak pernah lagi lah. Setakat ni face to face je. Kat sini macam Terengganu juga, cuti Jumaat dengan Sabtu. Terus apa dia? Oh, tak padat mana pun. Kelas pukul 9, habis pukul 3. Lepas tu tak ada kelas lah. Okey lah, boleh lah. Sama je waktu dia. Baiklah, nama saya Dura Nadira, boleh panggil Dura. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kerana Syafiqah sudi meluangkan masa dengan kami untuk sesi temu bual ni. Baiklah, saya nak tanya, antara Malaysia dan Algeria, negara mana yang lebih maju daripada segi penggunaan teknologi? Baik, terima kasih. Sama. Kalau yang tu memang lagi terang lah nampak Malaysia lagi maju sebab Algeria ni kalau nak banding kalau Algeria dengan Jordan pun Algeria kurang maju. Jordan lagi maju sebab Algeria ni dia punya teknologi tu baru nak berkembang. Sebab tu biasanya syekh-syekh apa kalau belajar pun face to face, dia lebih prefer face to face lah. Macam kalau kat Algeria ni apa macam kalau nak bayar guna kad pun tak ada kat sini. Jadi memang full guna cash. Jadi
Teknologi kat Malaysia lagi maju lah daripada Algeria. Ah, saya rasa kalau sistem belajar dekat Algeria ni dia kurang teratur. Kadang-kadang macam kalau periksa jadual kata hari Isnin tu periksa. Kadang-kadang Isnin tu tak ada. Selasa tu kadang boleh jadi lagi awal. Kata periksa hari Selasa, tiba-tiba dalam grup dia akan ubah kata periksa hari Isnin. Hmm. Dia punya sistem kurang teratur lah. Yang tu lagi jelas lah dekat sini. Bagi saya susah sebab dia ada dialek-dialek dia. Dia bukan guna Arabic Fushah tu. Kalau Arabic Fushah tu dalam kelas je boleh jumpa. Kalau kat luar tu memang susah lah nak faham dia punya dialek dia tu memang berbeza. Banyak juga berbeza daripada bahasa Arab Fushah tu. Jadi nak adapt benda tu susah jugalah. Dalam berbulan-bulan juga untuk faham benda tu. Budaya. Uh, saya rasa sama je sebab dia pun Islam juga kan. Majoriti Islam negara kat sini. Tapi yang peliknya kata syoknya saya kat sini apa perempuan-perempuan kat sini dia buat dia buat keluar bunyi ada bunyi pelik-pelik aib jugalah. Itulah yang kata syoknya. Hmm, kurang juga nak cakap macam bunyi monyet juga. Kalau lelaki buat benda tu dia aib. Tapi kalau perempuan buat tak apa. Kat situ yang tu yang saya kata syok. Sebab kalau duduk kat asrama kan campur dengan orang Arab. Jadi bilik sebelah orang Arab. Jadi dia suka buat bunyi benda tu. Nak tidur tu memang payah lah. Kadang-kadang dia buat bunyi. Kat sini dia suka bertegur. Jadi kalau saya mari iqamah tu balik iqamah je mesti akan tegur pakcik-pakcik jaga, makcik-makcik bersih-bersih situ. Dia wahai tegur lepas tu cium pipi. Tu benda wajib selalu buat lah. Bagusnya dia suka bertegur kat sini. Hmm. Hmm. Kalau kat sini prefer discuss jugalah. Biasa memang kat maktabah tu wajib lah. Kalau lagi maktabah buat tanya-tanya syekh, buat kumpulan, buat grup, tanya soalan yang tak faham. Biasanya prefer discuss lah. Prefer discuss. Kalau macam sistem penilaian kat sana macam mana? Banyak peperiksaan ataupun tugasan ke pembentangan? Oh, kalau kat sini tak banyak assignment. Biasa memang bagi assignment, maksudnya tak banyak present lah. Kat sini biasa assignment je lah. Present tu jarang jumpa, jarang dibuat. Biasanya assignment. Mm-mm. Ah, betul-betul.
Bidang ke? Oh. Oh, yang tu bila masuk tahun kedua. Kalau kat Ejeria ni, sistem dia macam ni. Macam saya baru mari kan. Jadi 6 bulan tu markah seluruh dulu. Lepas tu saya ni habis markah seluruh, bulan 9 nanti akan masuk tahun pertama. Tahun pertama tu biasanya, bukan biasanya, memang wajib akan ambil satu bidang yang sama. Tak boleh pilih lagi. Masuk tahun kedua baru boleh pilih bidang. 3 bidang. Bahasa Arab, Usuluddin dengan Syariah. Hmm. Uh-uh. Uh, Markah seluruh saya ni dia belajar daripada Alif Bata. Saya masuk semula belajar Alif Bata. Belajar benda basic je. Paling susah pun I'rab pun tak ada. Biasa paling susah. Tak ada paling susah. Biasa orang belajar dah kat Malaysia markah seluruh ni. Okey lah belajar markah seluruh dia. Saya pun terkejut. Berapa tahun? 4 tahun. InsyaAllah. Saya mari sini sampai bulan 1. Masuk belajar tengah-tengah bulan 1, lepas tu baru habis bulan 6 bulan lepas. Baru habis. Ejeria biasa dibuka untuk 20 orang. Tapi tahun saya dia sikit je sebab ada konflik. Konflik apa ke tahu. Lepas tu dia ambil 12 orang je lah tahun saya. Ya. Saya mari daripada Yayasan Terengganu. Biasa balik Malaysia berapa kali setahun? Biasa kalau tengok-tengok senior dia buat 2 tahun sekali lah balik. Ada juga yang balik setiap tahun. Macam tu lah. Ya, cuti 3 bulan. Ah. Ah. Cuti travel lah. Biasanya travel sebab musim panas kan 3 bulan cuti. Takkan nak duduk rumah je. Biasanya travel lah. Ada juga yang balik Malaysia. Tapi saya tak balik lagi Malaysia tahun ni. Travel je lah. Saya baru habis travel Europe. Saya pergi Paris, Wow, Spain dengan Itali. Sekarang kat Tunisia, sebelah Algeria. bestnya. Hmm. Tak ada Oh, tak ada soalan. Boleh je. Tanya je. Sama-sama. Tak apa. Okay je.